Yang Hormati Pulau Timur. Yang pertama, saya mahu sama-sama ahli-ahli parlimen untuk mengucapkan takziah kepada kerajaan dan rakyat Jepun atas bencana, 3 bencana yang mereka mengalami, gempa bumi, tsunami dan pun bahaya nuclear meltdown. Dan kerajaan Malaysia perlulah ambil segala tindakan supaya boleh menjaminkan keselamatan rakyat Malaysia ada di Jepun, dan pun perlulah ada satu kajian semula dasar nuclear energy, dan khasnya untuk ambil tindakan menghentikan refinery rare earth di Kuantan yang pun akan menjadi bahaya kepada penduduk di sana. Tuan-tuan betul, semalam kita adalah satu berita yang baik, di mana adalah pengumuman bahawa 35,000 naskah Alkitab Injil BM ada dibenarkan untuk di negara kita, semua pun ditahan. Nampaknya kita sekarang ada seorang menteri yang sangat ada kuasa yang besar, seorang menteri yang tidak dipilih daripada senator, bukan seorang senator yang keluar dewan sekarang. Dia tidak ada kuasa, dia ada kuasa sama ada di sini atau di negeri Pulau Pinang, tapi nampaknya kita ada seorang senator yang maha kuasa, lebih kuasa daripada menteri dalam negeri, timbalan Perdana Menteri. Oleh kerana berita ini diumumkan bukan oleh menteri dalam negeri atau timbalan Perdana Menteri yang ada buat kenyataan dalam perkara ini. Sebenarnya 6 jam sebelum kenyataan dibuat oleh Tan Sri Idris Jala, Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri, mengenai tindakan keputusan tarik balik penahanan Alkitab Injil dalam bahasa Malaysia. Timbalan Perdana Menteri ada umumkan bahawa Kabinet belum buat apa keputusan, dan Kabinet akan bermesyuarat pada hari Jumaat dalam perkara ini. Tetapi nampaknya dalam 6 jam tak perlu satu Kabinet mesyuarat Kabinet, dan bolehlah tindakan diambil untuk membenarkan 35,000 naskah Alkitab Injil, yang 5,000 dalam Port Klang, 30,000 di Port Kuching. Sangat jelas ini bukan semua pun saya mengalu-alukan tindakan ini. Kenapa kita perlu menghadapi satu krisis dan begitu ada menimbulkan ketegangan kaum atau agama di negara kita, sehingga oleh kerana pilihan raya besar akan diadakan di Sarawak, barulah tindakan diambil. Ini tidak baik untuk dasar satu Malaysia. Sungguh pun ini dialu-alukan, tetapi ini tak patut berlaku. Dan kenyataannya dibuat oleh Peguam Negara bahawa beliau ada bersetujui bahawa kes ini mengenai membenarkan 35,000 Alkitab Injil bahasa Malaysia tidak ada bersangkut paut dengan kes Herald yang ada dalam peringkat rayon di mahkamah. Sangat sukar untuk diterima, oleh kerana kita tahu inilah akan menjadi satu sebab. Antara lain, seorang jurucakap Home Ministry ada kata bahawa berdasarkan kepada keputusan 2 Kabinet yang dibuat tahun 1986 bahawa consignment ini tak boleh diluluskan, dan selepas itu kita ada flip-flop, dan saya rasa ini kita perlulah ada satu pendirian yang tegas bahawa kalau kita sebenarnya serius dan sincere mengenai satu Malaysia di mana rakyat dilalui dan prestasi diutamakan, bahawa kita perlulah hormat dengan sepenuhnya hak kelembagaan beragama di negara kita,
Dan kalau kita mau selesai isu ini, tidak dianggap sebagai satu political tool atau satu vote getting measure, saya harap bahawa Kabinet pada hari Jumaat boleh ambil satu keputusan untuk tarik balik rayuan yang ada dibuat terhadap keputusan yang Mahkamah Tinggi mengenai Harold case, supaya case ini boleh diselesai 100%. Tidak, saya percaya tidak ada niat untuk melanggar sesiapa, untuk melanggari perlembagaan, untuk proselytize antara kaum Muslim, convert mereka kepada Kristianiti. Daripada tahun 86 sehingga sekarang, atau daripada tahun 82, satu gazet yang ada disebutkan dalam kenyataan semalam, berapa orang Muslim ada di proselytize, sehingga ini nampaknya menjadi satu ancaman keselamatan kepada negara, satu ancaman kepada perpaduan negara. Dan saya harap bahawa keputusan untuk tarik balik ini, saya harap bahawa menteri-menteri dalam Kabinet pada hari Jumaat ada berani untuk selesai perkara dan tidak mau tunggu untuk pilihan raya besar sama ada di Sarawak atau di Malaysia barulah dipaksa untuk menghormat hak-hak semua kaum di negara ini. Dan ini yang mustahak, dan saya harap bahawa Muhammad boleh celah dan ya, simpang renggam ya. Apa ini gerakan? Saya tertarik dengan ketua gerakan Yang Muhammad. seorang Yang bagi jalan tak, Yang Muhammad. Saya tertarik dengan semangat. Tetapi seorang Saya tertarik dengan menteri semangat. senator di Sarawak adalah kuasa. Saya tertarik dengan Lebih semangat kuasa. kepala Kalau pasir bersetuju Yang Muhammad bahawa yang Ibu Timur pemimpin beliau tidak ada kuasa, tetapi hormati perlembagaan Idris Malaysia. Jala ada kuasa Adakah nampaknya yang sekarang Muhammad- lebih daripada Yang menteri-menteri yang Adakah yang Muhammad UMNO, nak minta menteri-menteri kerajaan dalam Kelantan menarik di sini. menarik Adakah balik ini keputusan benar? Kenapa? untuk Kenapa mengharamkan sekarang loteri kebajikan bising dalam yang mulia yang ini? dilaksanakan di kerajaan negeri? Tak hormat Kerajaan- tata tertib, tak Kalau tahu mengenai menggunakan peraturan logik mesyuarat, yang sama, itulah gerakan. nak Gilakan, gunakan gerakan, logik yang gilakan. sama. Itulah. Tak payah kita ada masa yang singkat. Ini benar. Ini tak berstandard, adakah gerakan menteri Ini tak gerakan berstandard. janji Ini tak hari hormati Jumaat perlembagaan. buat keputusan Patut juga bahawa minta kerajaan menyokong bahawa negeri Kelantan keputusan menarik balik serayun keputusan permohonan untuk rayuan mengharamkan apa itu loteri gila-gila kebajikan. Yang Muhammad, Ibu Timur tak bagi jalan, Yang Muhammad. Ini tak berstandard. Tarik balik. Oleh kerana ini Tak berstandard. Yang Muhammad ya. oleh kerana dalam kes ini Yang Muhammad tak berstandard. Kalau nak hormati perlembagaan, patut kita menarik bukanlah mengasa sahaja kerajaan Kelantan Simpang menarik Ranggam. balik Home Ministry, keputusan tetapi Yang Muhammad. dan mengharamkan siapa dalam kabinet, loteri adakah kebajikan. gerakan dalam kabinet? Yang Muhammad tak Saya- berstandard lah. Kalau ahli parlimen dalam gerakan ini begitu gilakan, itu kita tahulah gilakan oleh kerana tetap kuasa, tak ada kuasa langsung. Dan nanti betul Yang Muhammad tak minggu berstandard. lalu saya DAP ada di pun Sabah. sama, ikut PKR Minggu dia. lalu saya ada di Sabah dan kita ada dapati Tak berstandard. bahawa ramai sunggutan, ramai komplain yang ada dibuat, dan saya rasa satu isu yang utama ialah mengenai serangan yang ada dibuat terhadap naib pengerusi Suhakam dan pun satu masa Setiausaha Negeri Sing Sabah, Tusong. Tan Sri Simon Sipaun. Oleh kerana apa Tan Sri Simon Sipaun ada kata minggu dahulu, dan ini apa yang dia kata, dengan izin, live in Sabah in those days called North Borneo, as I remember it, before Malaysia, was very pleasant and good. Adakah itu benar? Adakah ahli-ahli parlimen Sabah semua bersetuju? Admittedly, there was no development that we see today, but even Malaya at that time was no better. There was no racial problem. Saya percaya berhormat betul setuju. There was no racial problem. Mixed marriages were very common, and that's why we have so many peranakan in Sabah. If Sabahans are now conscious of racial and religious divide, it has been imported from Semenanjung. Benar? Setuju? Siapa import? If Sabahans are now
there was no illegal immigrant. There was no cases of Sabahans losing citizenship status, while foreigners get it without much difficulty. Dahulu tidak itu masalah, sekarang ada. Dan saya rasa semua ahli-ahli parlimen Sabah pun ada bangkit di dalam atau di luar. There was no repressive and draconian laws such as the Official Secrets Act, Printing Presses and Publications Act, Seditious Act, the Police Act, and the 4 proclamations of emergency. We are still under emergency as of today, even though the conditions of having emergency proclamation is no longer there. There was no quarreling over dead bodies. No quarreling over dead bodies. Snatching of corpses. Dulu mana ada. Sekarang dalam Semenanjung pun ada. The composition, and I spent 3 years of my career in the civil service before Malaysia. The composition in those days of the civil service were reflective of the racial make-up society. Adakah ini keadaan sekarang? Dulu lebih reflektif, membayangkan racial make-up. It was multiracial. Meritocracy was practiced. Adakah sekarang? Corruption and ketuanan Melayu, well, we never heard of it. Corruption, ketuanan Melayu, we never heard of it. Sekarang it is now the order of the day, and the thing continues. How not to miss Sabah before Malaysia? Apa dia kata itu benar? Apabila banding keadaan kedudukan Sabah dan Sarawak sebelum penubuhan Malaysia dengan sekarang, dalam Sabah masa 50 tahun dahulu, tidak masalah keselamatan, adalah aman, damai. Saya boleh ingat lagi apabila saya pergi sana, pun rakyat di Sabah apabila keluar tak perlu untuk kunci rumah. Sekarang highest incidence of crime di Sabah. Tetapi inilah dalam hati Ronari Tan Sri Simon. Saya percaya apa dia kata ialah suara rakyat Sabah dan suara semua ahli-ahli parlimen daripada Sabah. Sungguh sama ada Pakatan Rakyat atau Barisan Nasional. Tetapi apa hakikat? Adalah UMNO Tawau. Dua bahagian buat police report, kata itulah hasutan. Hasutan. Dan lepas itu adalah UMNO Sabah, ketua UMNO, pemuda UMNO Sabah yang menyerang Tan Sri Simon. Siapanya kata bahawa ini berbau anti-national. Oleh kerana inilah menuarkan keputusan Sabah menubuhkan Malaysia. Itulah latar belakang di mana kita menghadapi satu budaya politik yang tidak sihat di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung Malaysia, di mana adalah puak-puak yang intoleran, menganggap bahawa satu Malaysia tidak bermakna, sehingga adalah budaya keranda di Pulau Pinang. The coughing culture. Apa sudah terjadi? Kita One Malaysia. Sudah 2 tahun Yang Amat Berhormat kemukakan cadangan dasar satu Malaysia. Adakah rakyat rasa bahawa Malaysia lebih bersatu padu, atau masalah polarisasi kaum dan agama lebih serius? Ini apa ada disebut semua pemerhati-pemerhati, bukan kita sendiri, yang kata di dalam seorang academician, Parishno, dalam forum Public Governance, Anjuran Perdana Leadership Foundation dan National Professors Council, baru-baru ini apa dia kata? I've spent more than 10 years studying dysfunctional countries, and I believe we are going down the path of countries like Pakistan, Indonesia and Bangladesh. I've seen enough race and religious riots to see that Malaysia is close to going down that path. Mantan Duta Besar Amerika Syarikat pun ada buat pandangan semacam itu. Ini kita boleh lihat, dan inilah sangat tidak sihat. Dan saya harap bahawa apa kita perlu ialah selesai masalah-masalah. Tidak guna sahaja kata bahawa
Sabah dan Sarawak adalah fixed deposit state. Dan apa Tan Sri Simon Sipao yang kata fixed deposit state. Dan you see, during the last general elections, it was the voters of Sabah and Sarawak who saved the federal government from losing power. So much so that now Sarawak Sabah is now referred to as a fixed deposits. Personally, I find this term derogatory and insulting. Betul. Derogatory and insulting. And satu peringatan lagi, in return for all these, what Sabah and Sarawak get? They continue to get shortchanged and getting a raw deal. I just often wonder how the majority of the people in Sabah and Sarawak feel about all this. Are they aware of this? And I don't know. And finally, apa dia kata? I think the general belief is that if the government is unwilling to act for whatever reason, then a change of government is obviously desirable. Dia kata begitu, bukan dia orang anti-national. Dia cinta negara, tak setek kepada negara. State Secretary Sabah, orang tertinggi, anak tulen Sabah, tetapi dia dilihat sebagai anti-national, menghasut dan perlulah didakwah di mahkamah oleh UMNO. Saya harap bahawa ini dalam perkara ini ahli-ahli parlimen sama ada Sabah Sarawak Malaysia bolehlah memberi sokongan kepada Tan Sri Simon Sipao. Dan sebenarnya satu isu yang selalu saya ada bangkit dalam di sini ialah masa sampai untuk satu Royal Commission Inquiry mengenai 48 tahun Sabah dan Sarawak di Malaysia. Kenapa mereka begitu mundur? Bukan bahawa Sabah dan Sarawak miskin, sangat kaya, tetapi segelintir orang yang menjadi kaya raya dan orang yang layak menjadi pengerusi Royal Commission Inquiry mengenai Sabah Sarawak 50 tahun dalam Malaysia. Satu laporan lengkap. Hopes, harapan dan the frustrations ialah Tan Sri Simon Sipao. Tan Sri Simon Sipao untuk menjadi chairman of the Royal Commission Inquiry into Sabah and Sarawak. Kenapa impi rakyat di Sabah dan Sarawak apabila ambil keputusan 48 tahun dahulu untuk menubuhkan Malaysia tidak dikotakan? Habis. Terima kasih.